Okey, sesi belajar buat buah Melaka. Dia belajar ni pun setahun. Kuih kelopong. Setahun sekali je ni. Tak ada betul. Iyalah setahun sekali. Ni. Nasi. Baru apa dah mula tu? Dah buat cepat. Nasib baiklah. Dua berapa cepat siap ni selama masa tempoh 10 minit dah siap dah ni. Kenapa mana dah ambil? Sama dah bagi kat dia tu. Sama saiz tau. Jangan. Pastikan ada gula ya. Tahun lepas ke tahun bila tu nenek kunyah tak ada gula. Nenek kunyah tak ada gula. Tak payah. Apa nak lubang nanti cair dah. Pastikan ada gula dalam dia. Baiklah. Belum buat gula lagi. Kan? Tak gula tak? Kan nenek dah cakap dah. Patutlah. Jangan besar sangat. Umi kena jadi QC, quality control, dia check. Hari ni kita buka rumah nenek. Longan. Jaga air. Mana longan? Tengok nak buah dia. Mana? Dah sirai dengan longan. Campur. Tengok nak buah, mana tak nak? No, tu tempat ni. Marwah tak nak? Marwah nak buah, mana tak nak? Mana baba dia mana? Baba dia mana? Oh, dah sampai dah. Baba nak diam. Air kosong. Aunty, bagi dia di depan kamera. Dia dah betul-betul ni tak boleh. Aunty juga kan. Ayat mana payat? Payat terus. Ambil gambar musul. Cawan. Agama apa? Agama. Sendiri sendiri nak ayam. I love more. I love Mak pula. Mak ni tahun. Thank you. Dah masuk dah kan? Dah? Apa ni? Imran kata dah masuk dah. Dah surau dengar tak azan ni? Belum? Dah. Oh ya ke? Dah. Okey. Siapa yang tadi yang baca doa tadi? Dah baca dah kan? Manis. Mati yang mana ni? Apa nak? Dari sana. Dah. Buka puasa dekat rumah jiran. Jiran lorong utama. Kita orang buat buffet je. Atuknya air kat sana. Oh, air kosong, air putih tak ada. الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اختم لنا بحسن خاتمة ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة اللهم انصر الإسلام والمسلمين والمتدعين والمستضعفين في كل مكان في كل زمن يا أرحم الراحمين اللهم نجحنا من الناجحين اللهم اجعلنا من الناجحين خصوصا في أشياء في الدين في الدنيا والآخرة الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد